Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita tunggu sekejap sahabat hadir. Maaf terlambat sikit pada pagi ni. Baik, kita tunggu sekejap dalam beberapa minit sampai sahabat-sahabat kita yang bersedia, yang belum masuk untuk masuk bersama-sama. Tolong jemput lagi yang lain. Salam semua. Tunggu sekejap Kita tunggu sekejap. Boleh buat persiapan yang belum nak minum air very nice, yang belum ada nota, buku nota untuk mencatat, boleh ambil buku nota sekarang ni dengan pen, Tunggu siap. Mazi Al-Akbar, Ani Daud, Mizi, Yang Mulia Raja Abdul Aziz. Terima kasih Hafizah Nur, Wan Madihi, Cik Yan, Imi Harun, Tabash Fitrus, Zulkifli Adam, Aziz, Syarif Abdullah. Kita tunggu siap Tolong jemput teman-teman kita yang lain yang belum masuk dalam grup, yang biasa ada bersama dengan kita. Mana Puan Haja Kamisa ni, Datin Kamisa, mana dia? Mana Puan Kamisa dari Johor Bahru, dari Singapura. Mana dia? Bunga Berguguran, Mana dia Fadil Misbah? Cik Meda, Tajuk pagi ni berkaitan dengan kerasukan lagi. Cerita bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang imam ahli sinar terkemuka, yang mana beliau ni kalau ada orang kena kerasukan, beliau menghantar cuma capalnya sahaja. Capal Imam Ahmad mampu menakutkan jin yang masuk dalam tubuh manusia. Macam ni kisah kita kita nak bincang begini. Dan begitu juga kisah tentang kenapa jin masuk dalam badan manusia. Okey. Cerita ni suspend dan mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimana mengatasinya, jom kita dengar sesama. Saya masih lagi menunggu sekejap kedatangan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dapat memenuhkan majlis ilmu kita pada pagi ni. Jangan lupa untuk share pada teman-teman kita yang lain. Salam semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik, masih lagi menunggu. Jazin, Zila Yasmi, Nur Lain, Abdul Malik, Yang Mulia Raja, Anwar Zainul, Anwar Salam, semua yang hadir pada pagi ni. Tunggu sekejap lagi. Kak Ya, terima kasih semua. Tijah, Ali Saiful, Haji Hamidah. Tolong jemput teman-teman kita yang lain, sahabat kita lain, Nur Yaakob, My Little Girl, Ipa Ipin, Fuadina, kalau seorang share pada 10 orang pagi ni, Allah bersebarnya ilmu, mudah-mudahan Kalau kita dengar cerita-cerita sensasi pada pagi ni, orang kena bunuh, orang kena gantung, macam-macam perkara berlaku. Kadang-kadang menakutkan kita, seolah kita ni umat Islam ni teruk sangat. Jom kita hadirkan mereka kepada ilmu, mudah-mudahan dapat bagi pengajaran, pembimbingan, bagi sikit panduan, mudah-mudahan ubahlah kumpas kehidupan orang kita ni yang suka ke arah benda-benda berhibur semata-mata. Ni tanggungjawab. Baik, Nasi Salahuddin, Imam Mansur, Om Khalid, Abdul Malik, Khalil, Fadina, Adam Nu'man, Sinjan Nabi Ahmad, bagi tuan yang ada soalan nanti boleh ajukan soalan Sesama kita memberi kuliah, kita berikan soal jawab juga. Murad Aimat, Rosiza. Okey, baik, boleh mulakan sekarang. Al-Wasalan. Cik Sulkaripap, Zaki Habil,
Baik, terima kasih atas kalian tuan-tuan. Terima kasih. Okay, semua dah ready. Dah ada pen. Mari kita mulakan. Ya. Baik, semalam kita dah mengetahui bahawa sebenarnya perkara nama kerasukan itu berlaku pandukan kepada Quran, kepada hadis, kepada kisah para salafus saleh, kepada kisah pengalaman yang kita lalui sendiri. Pagi ni saya nak ceritakan tentang bagaimana yang dilakukan Nabi untuk mengatasi orang yang kena jangkit kerasukan ni. Semalam pun saya cerita pada tuan-tuan, Nabi buka mulut budak itu dan mengatakan ikhsa'adu Allah ini Rasulullah. Tapi mestilah kita ni ada satu doa yang kita bacakan dan pendiri. Kalau kita tidak ada pendiri, takut nanti syaitan tu pergi attack kita pula, macam satu peristiwa berlaku di Jordan. Ya, bahawa seorang ni nak menghilangkan kerasukan, iaitu jin yang masuk dalam badan seseorang pelajar itu. Dia tidak memiliki ilmu, dia pergi kat orang tu, dia baca doa yang salah dan dia tidak ada kekuatan untuk pendiri. Akhirnya jin tu masuk dalam diri dia. Dia pula jadi gila isim pada hari ini. Jadi mengelakkan perkara berlaku, kita mesti ada pendiri diri. Baik, dengar sini. Ibn Mas'ud pernah membati orang yang kena kerasukan dengan bacaan Quran dan tindakannya diperkenankan oleh Nabi SAW. Abu Ya'la meriwayatkan daripada hadis daripada Hanas bin San'ani daripada Abdullah bin Mas'ud, dia membacakan ayat Quran di telinga orang yang sedang pingsan, lalu orang itu pun menjadi siuman. Maksudnya orang ni kena kerasukan lah. Maka Abdullah bin Mas'ud telah membacakan ayat-ayat ni untuk merawatnya. Dengar baik. Iaitu dia membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Mu'minun ayat 117, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhan lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah masuk baca ayat ni kepada orang yang kena kerasukan dan jin itu lari, meninggalkannya, dan dia bangun seperti orang siuman balik semula. Baik, Nabi pernah bersabda, siapa yang membaca ayat ini atas gunung, gunung itu boleh runtuh. Dengan bacaan afahasibtum, ni ayat surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengobati orang yang kena kerasukan. Qadhi Abu Husain Ibnu Qadhi Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali dalam Tabaqat Ashab Imam Ahmad mengatakan bahawa aku mendengar satu kisah yang berlaku pada bulan Zulkaidah tahun 350 Hijrah. Ayahku beritahu pada datukku, satu hari di Masjid Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Khalifah Mutawakkil telah menghantarkan kawannya untuk menemui Imam Ahmad. Utusan itu memberitahu bahawa Khalifah mempunyai seorang budak perempuan yang mengalami kerasukan. Ni cerita yang berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah telah minta Imam Ahmad supaya memohon kepada Allah supaya budaknya itu disembuhkan oleh hamba perempuannya. Lalu Imam Ahmad pun mengeluarkan sepasang terompah yang biasa beliau pakai untuk berwuduk, dibuat daripada kayu dengan tali yang dibuat dari daun kurma. Kemudian beliau telah berikan kedua sepatu ataupun terompah itu kepada utusan Khalifah Mutawakkil, berkata kepadanya, bawalah terompah ini ke istana Amirul Mukminin. Sampai di sana nanti kamu duduk di sisi kepala budak itu dan kata kepadanya, iaitu jin yang telah merasukinya, Ahmad pesan kepadamu, mana yang kamu pilih, keluar dari tubuh budak ini atau kamu dipukul dengan 70 kali sandal ini, terompah ini. Utusan Khalifah pun segera kembali ke sana menyampaikan pesan Imam Ahmad. Jin itu berkata melalui lisan budak perempuan itu, aku dengar dan aku patuh. Sekiranya Imam Ahmad memerintahkan kami tinggal di Iraq, pasti kami tak akan tinggal di Iraq. Sekiranya Imam Ahmad memerintahkan kami supaya keluar daripada Iraq, tentu kami akan keluar daripadanya. Sungguhnya dia seorang yang takut kepada Allah, dan siapa yang taati Allah, dia akan dipatuhi semua makhluk. Akhirnya jin itu pun keluar daripada tubuh budak perempuan itu. Keadaannya menjadi tenang. Dia berkahwin dan mendapat anak yang ramai. Dengan kisah tuan-tuan berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Waraknya Imam Ahmad ni, kalau orang kena kerasukan pada masa itu, termasuklah pembantunya Khalifah Mutawakkil pada masa itu, Khalifah Abbasiyah. Maka Imam Ahmad ni memadai menghantar terompahnya sahaja. Pesan pada orang yang kena kerasukan tu, cakap pada jin dia keluar. Kalau tidak, aku pukul kau dengan terompah Imam Ahmad ni. Takut jin tu tuan-tuan. Ini begitulah waraknya Imam Ahmad, sampai jin tu pula boleh berkata di atas lisan budak perempuan tu. Tentulah beza suara budak perempuan tu dengan suara jin yang masuk dalam badannya.
Maka suara lelaki itu berkata, kalau Imam Ahmad memintakan kami supaya keluar daripada Iraq pun kami pasti akan mengikutinya. Takut kami pada Imam Ahmad, kerana dia seorang yang takutkan Allah. Orang yang takutkan Allah, maka semua makhluk akan takut padanya. Contoh maka budak perempuan itu pun menjadi tenang dan disuman, dan akhirnya dia berkahwin dan dikurniakan anak yang ramai. Berapa ramai orang dalam dunia pada hari ini kena gangguan, kerasukan, kena sihir dan sebagainya, yang menyebabkan dia tak boleh berkahwin. Tuan-tuan dia boleh sekalian, ada sihir yang sangat zalim ni, nama sihir kunci. Tahu tak sihir kunci? Dikuncinya orang tu sampai orang tu tak ada nafsu untuk berkahwin, ataupun dikuncinya perasaan orang lain terhadapnya. Maka ramai orang nak minang budak perempuan tu, ada saja gangguannya. Ada yang sampai bawa kepada kematian bila diusaha gigih untuk mengahwini budak perempuan itu. Tuan, inilah kejahatan sihir. Sihir ni berarti seorang menggunakan khidmat jin untuk memenuhi hasratnya, kejahatannya. Tapi kalau orang kena kerasukan ni, kadang-kadang jin itu sihir datang pada orang itu kerana satu tarikan yang ada padanya. Macamlah kita tertarik pada seorang kawan kita, kita masuk college, kita suka kawan kita yang seorang ni, suka mendekatinya, suka berkawan dengannya. Maka ada juga manusia di kalangan kita ni yang jin pula tertarik dengan dia. Ni yang kacau ni tuan-tuan. Apa tu? Apa tu? Soalan. Datuk saya mencari cerita perkara soalan menteri, mencari satu jawapan. Dari apa tu? Cerita apa tu, Zul? Siapa ada soalan nanti boleh kemukakan dekat ujung biar saya sampaikan, tamatkan kuliah ni dulu. Terima kasih semua sahabat saya di Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya akan cuba saya upaya. Saya tak ingat kisah menteri ni saya yang sampaikan ke? Baik bila Imam Ahmad telah wafat, jin itu kembali merasuk budak perempuan tu. La ilaha illallah, subhanallah, jahat tu jin ni. Imam Ahmad dah meninggal, dia tahu lah Imam Ahmad dah meninggal. Dia pergi kacau balik semula budak perempuan tu yang dah berkahwin, yang sanggup makan dengan anjing petani. Saya tak pasti cerita ni mana, bukan saya yang bawa kan ya. Baik Jadi bila Imam Ahmad telah meninggal dunia, jin ni kembali merasuk budak perempuan. Kata-kata tadi, jin ni satu makhluk yang tidak loyal berjanji, tak setia berjanji. Dia berjanji tapi dia tak penuhi, tak buat. Maka bila Ahmad telah meninggal dunia, datanglah jin mengganggu lagi sekali. Lalu Khalifah Mutawakkil menghantar lagi temannya itu untuk mencari Abu Bakar Al-Marwazi, beritahu kepadanya apa yang dilakukan Imam Ahmad semasa kehidupannya. Abu Bakar Al-Marwazi anak murid Imam Ahmad. Marwazi pun mengambil sebelah terompak Imam Ahmad dan datang pada budak perempuan yang diganggu oleh jin itu. Dia berkata perkara yang sama. Imam Ahmad kata, kau nak keluar ke atau aku pukul kau dengan terompak Imam Ahmad? Jin yang berada dalam badan budak perempuan itu berkata, aku tidak akan keluar dari tubuh budak perempuan ini. Aku tidak akan mematuhimu dan tidak akan menerimamu. Ahmad bin Hanbal yang taat pada perintah Allah itu telah pun wafat. Kami mentaatinya kerana dia mentaati perintah Allah. Bila dia sudah mati, maka tiada orang yang berada pada levelnya mentaati perintah Allah. Maka kami tidak gusar, kami akan kekal di sini. Tuan-tuan tengok La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ada juga di kalangan para ulama ni seperti Syekhul Islam pernah mengubati orang yang kena kerasukan ni. Dia melakukan sebagaimana diceritakan, kami melihat sendiri ibu kami mengirim utusan kepada orang yang kena kerasukan. Dia berkata kepadanya, Syekh kami memerintahkan kau untuk keluar, sebab perbuatan itu tidak dihalalkan. Engkau jin lelaki, engkau masuk dalam tubuh orang perempuan, keluar engkau. Kalau tidak, nanti guru kami akan datang kepadamu. Tuan-tuan, kalau kau tak keluar juga, dia akan datang, dipukul kamu nanti. Keluar jin itu daripada tubuh wanita itu, tuan-tuan. Ini kerana kedudukan seorang ulama yang dekat dengan Allah. Bila hatinya pasrah dengan Allah, maka Allah telah pun mewahyukan kepada malaikat sampai kepada semua makhluk yang di bumi, supaya menghormati dan juga mentaati perintah seorang hamba yang taat padanya. Jadi kalau kita nak sampai ke level sedemikian, kita kena jaga hubungan dengan Allah SWT, mentaati perintahnya. Maka Allah akan beri pada kita kelebihan apa yang Allah berikan kepada golongan ini. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir, barakallahu fikum. Terima kasih. Saya Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Terima kasih semua. Baik. Ayat yang dibacakan oleh Syekhul Islam ketika memukul orang yang kena kerasukan adalah seperti ayat dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu ayat 119 surah Al-Mu'minun, afahasibtum ni tadi. Jadi hafal surah ini. Satu kali Syekh menyampaikan bahawa beliau pernah membacakan ayat itu ke telinga seorang lelaki yang kerasukan. Nampaknya bukan orang perempuan saja yang kena kerasukan, orang lelaki pun boleh kena kerasukan. Begitu hakikatnya. Jin yang masukinya merupakan seorang jin perempuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dah cerita betul tuan-tuan. Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat yang mulia seperti Mughirah bin Syu'bah, Khalid Walid supaya merobohkan patung-patung berhala menjadi sembahan penduduk Arab sebelum Islam seperti yang terdapat di kota Taif, contohnya disembah oleh Saqif. Maka ketika dirobohkan, Nabi bertanya kepada Khalid Walid dan juga Mughirah bin Syu'bah yang telah merobohkannya, kamu dapat lihat apa? Mereka mengatakan, kami tak lihat apa, ya Rasulullah. Rasulullah kata, belum selesai lagi, pergi semula dan robohkan. Akhirnya Khalid Walid yang gagah berani ni, begitu juga Amr bin As telah pergi ke tempat itu, tuan-tuan. Ya, nahnu qaumun, apa soalan ni? Berhenti sebelum kenyang, itu hadis palsu. Nanti sekali lagi saya cek semula. Baik. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, bila Nabi menyuruh dua orang sahabat ni untuk pergi merobohkan asas kepada binaan kuil ataupun tempat sembahan itu, Nabi suruh merobohkan sampai ke akar umbinya, sampai ke dasarnya. Bila mereka pergi kali kedua, mereka roboh ke bawah, maka keluarlah daripada asas itu satu lembayung perempuan yang tidak berpakaian, rambutnya mengerbang, menakut-nakutkan sahabat ni. Sahabat berani, tuan, juga pengecut ni. Sahabat ni macam Khalid Walid ke Mughirah bin Syu'bah ni, orang cukup berani, tuan. Maka dia pukulnya lembayung perempuan yang tidak berpakaian itu, mengerbang itu, terbelah dua. Maka mereka pun kembali kepada Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah, kami telah menemui sekian-sekian dan kami telah pukul lembayung atau bayang perempuan yang keluar dan tak berpakaian itu, rambut mengerbang itu. Kami pukul dia, terbelah dua dia. Maka Nabi mengatakan, itu barulah benar, maknanya jin itu telah engkau musnahkan. Ini timbul soalan pula, jin boleh mati ke tidak? Kan kita baca ayat Quran menceritakan bahawa bagaimana kata-kata iblis ketika diusir daripada syurga supaya diberi umur yang panjang oleh Allah sampai ke hari kiamat. Bagaimana pula jin boleh mati, syaitan tidak mati. Ini saya nak bincangkan bersama dengan tuan-tuan pada kuliah ni ataupun kuliah selepas ni. Baik. Jadi jin perempuan ni telah masuk dalam tubuh lelaki. Maka ketika diubati, Syekh mengatakan kepada kami, ambil sebatang tongkat dan pukulkan ke lehernya. Ya. Lalu anak murid kepada Syekhul Islam ni telah mengambil tongkat, dipukulnya lelaki itu pada bahagian lehernya yang dimasuki oleh jin perempuan ni tadi. Saya memukulnya sampai tangan terasa begitu sakit. Orang hadis itu tidak meragu lagi kalau lelaki yang dipukul itu boleh mati dengan sebab pukulan yang saya lakukan. Dengan pukulan itu, jin perempuan itu berkata, aku suka padanya. Ya. Lalu Syekhul Islam berkata, tidak, dia tidak suka kepadamu. Kenapa kau suka kepadanya? Kata jin perempuan itu, aku ingin pergi haji bersama dengannya. Lalu Syekhul Islam menjawab, tidak, dia tidak mau pergi haji bersama denganmu. Okey. Kata jin perempuan itu, aku akan meninggalkannya kerana muliakannya. Dia kata perempuan itu tidak. Ya, kamu kena meninggalkannya kerana mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kamu betul-betul jin beriman, kamu perempuan, kamu tidak boleh duduk dengan orang lelaki, kamu tidak boleh mengikutinya pergi menunaikan haji. Jangan tinggalkan dia kerana kesian daripada dia, tapi tinggalkan dia kerana perintah Allah ke atasmu, kata Syekhul Islam. Baik. Lalu jadi bila dia pukul berkali-kali dengan baca ayat ini, akhirnya keluarlah jin tersebut daripada badan lelaki tersebut. Nampaknya kadang-kadang seperti saya katakan tadi, jin perempuan ni, jin wanita ni suka kepada lelaki tersebut. Suka sebagaimana orang perempuan suka kepada orang lelaki lah. Maka dia telah masukinya, mujur dia orang Islam. Maka dia ada prinsip-prinsip yang dipersetujui, yang dia sama dengan kita, maka mudah untuk memberi kepadanya lesson supaya dia keluar dalam kes yang berlaku ni, tuan-tuan. Baik.
Pernah ditanya kepada Syekh Al-Alama Badruddin Muhammad bin Abdullah Shibli dalam kitabnya Akamul Marjan, bahawa seorang ditanya tentang seorang lelaki yang terpaksa mengusir jin keluar dalam waktu yang lama. Ini disebabkan temannya terkena pengaruh sihir yang hebat. Ni tadi tu, kadang-kadang nak keluar mudah kalau jin itu datang kebetulan suka. Maka dialog yang berlaku di antara tuan guru ni kan, jin yang masuk itu boleh berlaku dalam masa yang singkat dan dia boleh keluar. Tapi yang jadi masalahnya kalau jin itu merupakan satu yang dihantar oleh mereka yang tak bertanggungjawab untuk merosakkan kehidupan seseorang itu. Yang part ni yang susah untuk keluarkan, tuan-tuan diberi kasihan. Dan dia juga seolah-olah macam saka lah, yang mana ada perjanjian di antara seseorang itu dengan makhluk halus ini, dan mengakibatkan usaha untuk mengeluarkannya ni bukanlah mudah, tuan-tuan. Ni ceritanya. Baik, serangan sihir datang berkali-kali, lebih daripada 100 kali, sampai orang yang terkena sihir itu hampir binasa dan sihir itu hampir membunuhnya. Lelaki itu pun telah mengubati dirinya dengan bertawajuh kepada Allah dan berpaling sepenuhnya daripada amalan-amalan maksiat, mohon perlindungan kepadanya, dan dia dapat merasakan pertolongan Allah di atas gangguan ahli sihir dan juga jin itu, tuan-tuan. Dan saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi lah. Dan sebenarnya kita telah baca surah Al-Baqarah ayat 102, taba'u ma tatu syayatinu ala mulki Sulaiman tu, bagaimana kisah perempuan yang telah pun mengikuti seorang ahli sihir untuk terbang ke Babil dengan menaikkan jin hitam waktu maghrib tu, sampai dia kencing di tempat tersebut. Akhirnya diberikan satu kekuatan untuk melakukan apa sahaja, dan semua itu berlaku sebagai fitrah untuk diri sendiri. Bahawasanya perempuan ini telah menjadi kesal dan kembali ke Madinah untuk didoa Nabi SAW supaya sihir itu hilang daripada dirinya, kerana dia telah pun menyebabkan iman hilang daripada dirinya. Saya telah cerita pada tuan-tuan. Jadi maknanya dalam konteks yang berlaku ni, kadang-kadang seseorang itu kena sihir akibat daripada perbuatan orang lain terhadapnya. Ini yang susah untuk dirawat. Teramat susahnya sihir itu, sehingga orang terkena sihir itu melihat jin tersebut waktu jaga dan mendengar perkataan mereka pada waktu dia tidur. Ni dah jadi macam terlalu parah lah, tuan-tuan. Buatan sihir yang dilakukan kadang-kadang dilakukan di negara seberang, dapatkan khidmat daripada Homo Siam dan sebagainya untuk mengenakan seseorang itu dengan buatan yang jahat, tuan-tuan. Maka kerja sedemikian memang kerja yang sangat perlu kepada istiqamah untuk merawatnya. Macam orang kena penyakit berat lah, dia kena makan ubat-ubat tertentu, kena bersabar, kena pergi treatment, kena pergi fisioterapi dan sebagainya. Maka begitulah orang yang kena sihir. Walaupun penyakit ni tak nampak pada fizikal, tapi dia boleh mengakibatkan macam-macam kerumitan dalam hubungan kekeluargaan, sebagai contohnya sampai orang bercerai, orang beradu adik-beradik, sampai terlibat melakukan syirik kepada Allah SWT. Tuan, bila berdamping dengan jin ni bahaya tau. Sampai kena buat perjanjian dengannya. Kalau tak ada perjanjian tu, nanti di balik rumah tengok kat rumah ada ular besar. Satu keluarga diganggu oleh ular tu, entah mana-mana masuknya anaconda tu. Pernah dengar cerita ni tak? Akhirnya kena buat perjanjian. So perjanjian tu telah dibuat oleh nenek moyang dahulu untuk tujuan-tujuan menjaga keluarga mereka, menjaga kekayaan mereka dan sebagainya. Apa tu? Kalau orang yang suka hantar sihir pada orang lain tak dapat dikeluarkan, orang yang kuat betul ke Ustaz? Itu jin kafir. Ya, soalannya kalau dia telah dihantar dengan berbagai bayaran yang dia kena buat lah. Kadang-kadang macam perkara syirik dia kena buat. Dia kena keluarkan jenazah budak perempuan, anak dara mati pada malam Jumaat lah. Ini ikatan sihir yang sangat sukar untuk dilepaskan. Dia bukan saja memerlukan orang yang power untuk merawat, tahu puan? Yang kedua, dia memerlukan orang yang berkenaan yang sakit itu pun merawat diri sendiri. Ini dua perkara. Kadang-kadang ustaz yang merawat tu dah buat yang terbaik, tapi orang yang punya diri itu tidak konsisten makan ubatnya ataupun beramal dengan doa zikirnya tidak lakukan, maka itu masalah juga. Kerana jin yang dihantar ni telah pun dibayar atau diberi segala benda, hajatnya telah dipenuhi, dan orang yang menghantarnya itu telah melakukan buatan syirik akbar, syirik besar. Maka sukarlah bagi jin itu untuk pergi. Memang sukar. Ini berlaku dalam perkara namanya saka, ataupun ni amalan-amalan sihir yang ingin membunuh orang yang dihantar sihir itu. Ini memang berlaku.
Tahniah Puan Nazia, dia dapat ni, dapat cucu dia ya, masya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan program akikah Puan berjalan dengan lancar, dengan sempurna ya. Ada masa hamba hati insyaAllah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik. Jadi cerita yang dibawakan ini, bila berlaku keadaan sedemikian, memang memerlukan satu rawatan yang konsisten. Tak boleh jumpa dengan orang biasa-biasa. Macam doktor pun kita ada doktor pakar ya. Maka memerlukan doktor pakar yang tahu dan punya pengalaman untuk merawat satu penyakit. Demikian juga kalau dia melibatkan saka contohnya, iaitu dia mempunyai satu perhubungan yang telah pun berakar umbi, berdarah daging, telah pun sebati yang sukar untuk dilepaskan ya. Ya yang mulia. Naam. Barakallahu fikum. Ada soalan. Jika soalan itu maafkan amalan alisir terhadapnya, adakah alisir itu diterima oleh Allah, diampunkan oleh Allah? Untuk kes dia membuat orang untuk maafkan, maka habis hak itu. Tanggungjawab itu tak terbangkan kerana orang itu telah maafkan. Tapi kalau dia masih berkekalan mengamalkan sihir, ini yang problem. Ini adalah perbuatan syirik pada Allah. Yang telah kita lihat, ya, fa ta'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Maka kita lihat 1-2 surah Al-Baqarah itu bahawa orang belajar sihir ini membawa kepada syirik, kufur kepada Allah, kafir. Sekali saya ulang soalan ini, kemukakan soalan ini baik Yang mula Raja bertanya, kalau seorang itu kena sihir, kemudian dia pun tahu ahli sihir itu dan dia maafkan, dia dah rawat diri dia, dah sembuh, dia maafkan ahli sihir itu, maka hak ahli sihir itu terhadapnya dalam konteks dosa itu diampunkan oleh Allah kerana yang punya diri telah maafkan. Tetapi yang problemnya, kalau ahli sihir itu masih lagi berlanjutan mengamalkan sihir tanpa bertaubat nasuha, tanpa mengembalikan hak orang yang dizaliminya, maka bimbang di akhirat besok dimasukkan ke neraka. Dia telah melakukan perbuatan kufur kepada Allah, amalannya tak diterima sembahyangnya ditolak oleh Allah kerana perbuatannya tidak bertaubat daripada dosa besar. Kerana sihir merupakan dosa besar. Okey, baik, saya bacakan lagi Ada soalan lagi? Kalau ada boleh tanya. Mana-mana yang sempat dan saya tahu saya akan jawab insya-Allah Barakallahu fikum. Terima kasih bagi sahabat yang belum join kami dekat Telegram sahabat Ustaz Zazan, dijemput buat demikian. InsyaAllah doa, fakta, nota yang kita pelajari di sini akan dikumpulkan di situ ya. Ya, Rozi dengan cerita ular. Ya, ni cerita tadi. Orang ni dia mempunyai perhubungan dengan jin, dengan hantu syaitan ini. Kerana datuk nenek moyangnya dulu punya orang berpengaruh. Maka dia telah buat perjanjian dengan alam jin ini, kena jaga keluarga dia, jaga kawasan dia. Begitulah datuk nenek moyang, mungkin ratusan tahun dulu. Ya. Maka pada zaman itu tak nampak sangat kerana orang pun hidup dalam keadaan tidak mengamalkan Islam sangat. Lama kelamaan anak-anak cucu semua dah bertambah ramai dah, maka dipaskan saka itu kepada yang berikutnya yang ready untuk terima. Itu yang saya sebut pada tuan-tuan tu. Jangan kita terima sebenarnya apa yang dibagi oleh generasi datuk nenek moyang kita yang nak meninggal dunia, diberi pada kita kuali ke, ya. Jangan ambil lah, kerana dia boleh mudaratkan kita. Kita takut ada perjanjian yang simbolik dia, ada benda-benda tertentu yang menjadi simpanan mereka Ada pakaian ke, baju kebaya ke, lagi-lagi kita tak boleh pakai kalau orang perempuan kita yang nampak aurat dan sebagainya. Ada kadang-kadang sanggul, ada kadang-kadang sudip, ada kadang-kadang periuk, ada kadang-kadang pakaian, ada kadang-kadang ada benda-benda tentu keris, lebih-lebih lagi lah. Ya. Apa tu? Bolehkah berkahwin manusia dengan jin? Saya jawab semalam, lelaki muslim ikut pandangan muktamad dalam mazhab, lelaki manusia boleh berkahwin dengan jin Islam perempuan. Jin perempuan yang muslimah lah. Tapi sebaliknya tidak boleh berlaku. Lelaki jin tidak boleh kahwin dengan perempuan muslimah. Nanti akan berlaku fasad kabir, kerosakan yang besar. Nanti ada perempuan mengandung, tanya mana suami kamu? Suami saya tak ada kat sini, dia jin. Padahal dia telah berzina. Maka sedemikianlah kita dalam Islam tidak dibenarkan perempuan muslimah berkahwin dengan jin Islam. Okey? Baik. Ada soalan lagi? Apa tu? Semoga undang syariah berkenaan sihir menjadi kenyataan kelak. Ya, perkara ini memang susah lah Encik Asfani nak sabitkan kesalahan kepada orang yang nampak pun payah. Ini kan pula kalau orang yang beramal dengan ilmu hitam, lagi sukar tapi memang kena buat lah. Apa tu?
Kadang-kadang tak rasa macam tak percaya buatan sihir. Mungkin ada penyakit kronik yang belum dapat dikenal pasti. Macam mana nak bezakan? Ya, jadi kalau kita lihat tadi, tanggungjawab untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan kat sini, untuk mengenal pasti orang ni sama ada dia kena sihir ataupun dia kena penyakit tabi'i. Saya dijaga semalam perang zina, kalau orang ni kena sihir ataupun syaitan, jin dan sebagainya, dia diingat mimpi-mimpi menakutkan atau benda-benda pelik dalam kehidupannya. Ya, tiba-tiba terjumpa dalam bilik air sebagai contohnya, kain kuning ke, mimpi yang menakutkan, nampak benda hitam ke, yang melihat sesuatu yang pelik dekat rumah ke, sebagai contohnya. Ya, adalah orang kata sampai nasi kita masak pun dengan mudah dia menjadi menjadi busuk, basi, baru kejap masak dah basi. Adalah tanda-tanda dia yang tertentu. Maka perkara semikian mungkin ada kaitan dengan sihir, maka kita kena dapatkan rawatan daripada yang betul. Tapi kalau tak ada semua tanda-tanda, mungkin dia merupakan penyakit tabi'i. Penyakit tabi'i kena rawat saja tabi'i lah. Dulu almarhum Tuan Guru Datuk Tarundin, guru kami yang mulia, yang telah wafat itu, kalau orang datang padanya, dia tengok, dia scan, siap, dia buat screen sikit, maka dia kata, ni penyakit kamu ni penyakit tabi'i, kamu pergi jumpa doktor lah, ya. Dia tak kena dengan sihir. Ada orang yang punya kemampuan macam tu, kita boleh carilah ustaz-ustaz ke, siapa di kalangan orang salih keliling kita ke, yang mempunyai kemampuan semikian. Baik. Jadi kadang-kadang sihir itu begitu kuat kerana apa yang saya nyatakan tadi, yang pengamal sihir itu telah pun mempunyai. Muhammad, kalau kena perkara-perkara yang saya maksudkan ni, kalau ada orang nak pas kepada kita satu benda yang kita ragu, kita sangsi, jangan ambil lah, walaupun dia merupakan datuk nenek moyang kita, walaupun dia merupakan pakcik kita, orang baik dengan kita. Jadi jangan sebenarnya kita ambil, kerana takut benda tu mengandungi dia nak pas saka yang simbolik dia disimpan dalam benda-benda tertentu macam tu lah. Cakaplah baik, terima kasih pakcik, terima kasih, saya tahu saya tak perlukan benda ni. Cakap betul terang. Jangan ambil, once kamu ambil je problem, dia pindah kat kamu nanti. Gitu cakap terima kasih, ni saya tak perlukan benda ni, tak ada tempat nak simpan ni, rumah saya kecil je. Cakap tu terang. Macam tu jangan ambil, lepas tu pergi tinggalkan mana, kawan lain pula kena. Jangan ambil. Ya. Baik, memang susah lah. Jadi orang yang mengamalkan sihir ni, kalau kita tengok dia nak mati nanti payah, sebab dia dalam sepanjang hidup dia mungkin terlibat dengan sedemikian. Kita nampak orang ni baik betul, baik dengan manusia, tak betul baik dengan Allah. Ya, Ustaz ni niat saya baik, Ustaz selalu bagi kami duit. Pada hari dia tua, sakit tua itu, kami tengok tak bangun, ada je orang kerja ke rumah, tapi dia akan bangun tu malam. Kadang-kadang tengok dia bangun, dia pergi ke peti ais, tak tahu apa dia buat, rupanya dia makan ayam yang sebentar tu. Siapa tu? Tu dia ke atau jin tu? Kadang-kadang tengok dia tidur, kan musim raya ni kami anak-beranak tidur mengelimpangan, budak-budak kecil semua tidur tempat ni. Suka mereka jumpa sama sepupu mereka. Ini nenek yang telah tua, yang tak bangun-bangun ni, waktu malam dia bangun, dia pergi kat cucu dia, cium cucu, bukan cium, hisapnya darah cucu itu, tuan-tuan. Ni cerita betul, tuan-tuan. Saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan tau. Kerana yang kita nampak hidup ni bukan dia, sebenarnya hantu jin yang orang Melayu panggil apa tu, boleh panggil puaka tu, boleh panggil hantu raya. Hantu raya ni, itulah dia jin karin yang telah pun dibela perhubungan, apa yang kita panggil sebagai saka ni tadi, yang mempunyai pertautan hubungan dengan orang yang kita sangkakan masih hidup ni, padahal dia dah mati. Lepas tu bila nak mati nanti, dia akan menghina orang itu sehingga ke peringkat kena buka pula atap rumah. Apa tujuan buka atap rumah tu? Jin tu tak boleh keluar dari tingkap ke dari pintu? Boleh. Tapi dia sengaja nak menunjukkan penghinaan kepada orang yang mempunyai hubungan itu, bahawa syaitan itu kerjanya yang telah kita baca dalam surah jin yang lalu. Wa annahu kana rijalun minal jinni minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin itu, orang manusia minta pertolongan dengan jin dengan harapan boleh membantunya, tapi tak boleh membantunya. Yang dibantunya adalah menambah kepada manusia itu penghinaan. Macam tadi lah, nak mati kena buka atap rumah, tak ke menghina tu? Pasal kena buka atap rumah lah si fulan. Ya. Apa tu? Ada gangguan ke Ustaz?
Ya, mungkin ada gangguan, tak boleh tidur malam. Tapi kena buat screen macam kita ada, macam saya gambarkan tadi, ada jadi mimpi-mimpi pelik, melihat benda-benda pelik, rasa tidak sedap hati. Kalau tidak ada perkara-perkara sedemikian, maka kita kena dapatkan rawatan di hospital lah. Mungkin kerana stres pun dia juga kan. Mungkin kerana penyakit-penyakit tertentu yang telah bermula dalam tubuh kita menjelang usia kita meningkat, maka itu juga perlu dapat nasihat yang betul daripada pakar yang betul. Dia ada amalkan buku daripada perisai Muslim Telaga Biru. Terima kasih. Dan yang kena menyokong, kena baca doa-doa yang baik-baik, insyaAllah. Ya. Baik tuan. Ini pun satu buku yang baik, buku bertajuk Doa dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Ini buku daripada Pustaka Imam Syafi'i dari Jakarta. Saya suka baca buku-buku mereka, kualitinya bagus. Dan juga Tafsir Ibn Katsir ni. Ini Tafsir Ibn Katsir kan. Juga daripada mereka yang telah kami jernihkan, kami murnikan ke bahasa Melayu. Jadi kalau berminat boleh dapatkan dekat Bilik Kuning kan ni, Doa dan Wirid. Kami di Telaga Biru pun ada jual. Kalau tuan pergi ke Jakarta pun boleh beli. Ini bagus, sangat bagus buku ni. Kalau oleh penulis almarhum Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, setelah meninggal dunia, tulis buku ni. Dah jumpa dengan sekretari pun tak baik-baik juga ya. Ya, kemungkinan benda ni adalah bersifat gangguan sihir. Kemungkinan, tak menafikan. Kena jumpa dengan orang yang betul lah untuk minta nasihat ni. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah tak tahulah apa yang manusia tak suka dengan orang lain ni. Apa tu? Bolehkah saka yang ada pada barang kemas dileburkan, hilang saka tersebut? Begini, maksudnya barang kemas yang diberikan itu, dia adalah simbol kepada adanya perhubungan di antara orang itu dengan makhluk halus. Sebagai contohnya saya berikan kepada tuan-tuan tadi, biasanya periuk ke, biasanya belanga ke, belanga atau biasanya sanggul ke, wallahu a'lam, boleh jadi juga diberi pada barang kemas ya. Maka barang kemas seperti emas dan sebagainya, ini semua barangkali mengandungi. Beginilah nasihat saya kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita tengok nenek kita ni orang saleh, orang baik, orang beramal, dibagi tu insya-Allah boleh ambil. Tapi kalau kita mendengar cerita yang pelik-pelik tentang mereka ni, nampak dia baik tapi ada ketika dia bercakap seorang, ada pula di kalangan anak-anak tu beritahu, ni cerita betul anak tu beritahu, kata nampak nenek bercakap dengan ada budak-budak keliling dia. Ini tanda tuan-tuan ada saka tuan-tuan. Kita tengok tak ada budak-budak tu, tapi nampak nenek tu bercakap satu. Dan ada orang tertentu yang Allah beri kepadanya kasyaf, dia boleh melihat. Macam saya pejabat pun ada staff saya yang seperti tu. Dia kata nampak nenek dia bercakap dengan budak, nampak budak tu dipanggil. Pada budak tu bukan siapa, kami tak kenal pun. Kami tahulah sepupu kami semua kan, adik-beradik. Jadi kalau berkeadaan sedemikian, ada amalan-amalan yang menyangsikan kita, maka kita jangan ambil. Itu senang Jadi apa saja dia bagi oleh orang saleh, kita ambil lah. Kita tahu dia orang saleh, ahli tahajud, ahli qiyam, ahli siyam, baca Quran, puasa sunat banyak, Quran banyak, tak ada terlibat dengan perkara sedemikian, pergi ke masjid. Ni makcik nenek ni panjang umur dia, sihat, buat dia ingat Quran, baca Yasin tu lancar, tak pegang buku pun. Orang sedemikian orang baik lah. Tapi kalau orang ni, yalah, duduk seorang diri, kita pun tak tahu apa yang dia bacanya. Ada perkara-perkara pelik, kadang-kadang bau wangi, kadang-kadang bau busuk, ada benda-benda pelik lah maksudnya. Maka jangan ambil mereka. Boleh tolaklah baik. Gitu. Okay. Saya baca seterusnya. Jadi sihir yang kuat ini memerlukan satu mujahadah yang tinggi untuk mengatasinya. Bukan saja daripada yang punya diri, juga yang merawatnya. Yang merawatnya pun tak boleh orang calang-calang. Saya terima lipan bara 916 daripada ibu mertua, rantai daripada daripada mertua lah. Kemudian saya dah ambil, dah jual, dah beli yang baru. Tak mengapa lah. Mahu tu orang salih lah, tak mengapa lah, tak ada masalah. Kita sayang kat puan menantu yang terbaik yang dia ada.
dibagi barang kemas yang paling disayang. Itu tanda disayang lah, insyaAllah. Baik-baik Tadi saya jelaskan ya puan, kalau kita tengok nenek kita tu, ibu mertua kita tu, dia biasanya saka ni dia tak pindah pada menantu, dia pindah pada anak-anak sendiri ataupun anak saudara dia tak pindah pada menantu. Gitu dia tak cross macam tu. Dia kena ada aliran darah. Jangan risaulah kita jadi menantu ni, mak mertua kita bagi barang kemas, ambil lah, tak masalah. Boleh? Saya dah sebut tadi bahawa barang yang bersifat saka ni dia dihantar kepada anak beranak dia. Apa tu? Dia ada saka. Kalau tak ada pada puan, alhamdulillah tak ada lah, mudah-mudahan amalkan ayat-ayat yang saya akan bacakan tadi. Nanti saya akan terangkan ayat-ayat yang boleh menjaga kita bersaka tadi. Tadi saya jawab yang mulia Raja Zain, kalau saka itu ada pada barang kemas, kita pergi leburkan, dan saya nak jawab susah. Taklah makna saka itu hilang begitu saja. Mungkin pemberian barang kemas itu adalah satu kontrak yang secara simboliknya menyatakan bahawa orang menerima barang ni dia setuju untuk membela kamu, begitu. Jadi ambil saja barang tu, saka tu ikutlah package. Dia tak ada kena dengan barang kemas tu. Bagaimana kita lakukan seperti tu, kita pergi lebur ke, kita pergi apa ke, jadi nilai kan. Kalau emas ada nilai kan, pergi leburkan ataupun kita pergi jual, trade in ke, tak boleh trade in emas, tak boleh trade in kita jual, dapat duit, beli yang baru. Saya jawab susah, apakah saka tu pergi ikut sesama barang tu ataupun dengan kita? Jawapannya, dia akan duduk dengan orang yang terima barang kemas itu. Pemberian itu hanya sebagai simbolik saja. Pemindahan barang kemas itu kepada individu yang lain itu simbolik saja. Dan saya dah terangkan bahawa saka jarang berpindah kepada menantu. Dia sebenarnya aliran darah, dia ada kaitan dengan darah daging. Gitu. Tukang urut yang beri pada waris. Tukang urut yang beri pada waris. Ni pun satu masalah juga tukang urut bagi pada waris. Tukang urut ni kalau dulu banyak melibatkan ilmu jin ni. Kerana itu dia boleh mengurut orang, boleh menukar posisi anak yang songsang, macam-macam keajaiban boleh berlaku. Banyak kes dulu kalau dirujuk adalah bohong-bohong ini menggunakan saka dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tak perlu risau kalau orang sedemikian, tukang urut ni dia tak pindah kepada kita, dia akan pindah kepada keluarga dia. Begitu Kalau dulu kita pergi mengurut, kalau orang tu urut macam fisioterapi pada ni tak mengapa lah. Tapi kalau urut-urut di kampung, urut yang berkaitan dengan perbidanan, itu kita kena elakkan. Zaman sekarang kita doktor-doktor pakar pergi dapatkan nasihat doktor pakar. Dan doktor pakar pun akan mengatakan urut tidak mendatangkan kebaikan kepada orang perempuan yang mengandung. Dia on top of, dia merupakan bahaya dari sudut kesihatan, dan juga anak yang dikandung, dia juga bahaya dari sudut akidah. Maka jangan buat boleh. Bagaimana berubat dengan orang kena sihir jarak jauh? Ada orang salih yang saya maksudkan tadi, macam cerita Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak pergi pun, dia hantar dia punya terompah je. Jarak jauh tu kan, lari. Nanti Nadia ada bersama-sama kita pada pagi ni. Allah salah nanti ada berkawal. Saya sedang cerita tentang masalah orang yang kena sihir, orang kena kerasukan, jin masuk dalam badan. Jadi rawatan jarak jauh ni memang ada lah bagi orang yang cukup power, yang saleh. Seperti tuan guru kami dulu, almarhum tuan guru Datuk Dr. Harundin, dia boleh buat begitu. Dulu dikabarkan orang Kelantan pun ada tuan guru Datuk Tan Sri ni Abdul Aziz pun ada kelebihan macam tu. Sekarang saya tak tahu ada tidak orang sedemikian. Kalau orang saleh sebelum kita memang ada keupayaan macam tu. Daripada jauh dia telefon je. Ada orang kena gangguan dekat tempat lain, beribu batu, dia boleh telefon je. Keluar hantu tu tuan, keluar je tu. Dia takutnya kepada dia. Termasuk tuan guru kami, almarhum tuan guru Datuk Harundin sekarang saya tak jumpa orang sedemikian. Saya bimbang kalau tuan-tuan bercerita ada orang sedemikian ni lebih sudu daripada kuah. Ada satu ketika tu saya cerita pada tuan-tuan. Apa tu soalan? Macam mana nak lindung diri daripada amalan sihir? Amalan baca Bismillah 5 dan ayat daripada 128 hingga 129 surah Taubah.
Betul. Sebenarnya kita keluar rumah kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita nak tambah lagi ayat terakhir surah, ayat terakhir pada surah Taubah tu kan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya betul puan Nazina. Dan sampai itu baca doa yang saya anjurkan sebelum ni, iaitu a'udzubillahi an adilla aw dhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Jadi doa-doa ni kita kena baca, jadikan sebagai pakaian sehari keluar rumah. Pesan ke anak-anak kita, kalau boleh kita siapkan 5 minit kan bagi pada anak-anak. Kalau tak dalam telefon kan dia hilang. Fotokopikan, lepas tu perbanyakkan bagi kat orang yang kita sayang, ambil tak dalam kereta. Apa ni? Kalau selalu sakit dalam perut, kadang-kadang buncit dan keras dekat itu serusan. Dah pergi hospital, tapi doktor kata apa tu? Tak ada masalah. Mungkin ini ada kaitan dengan sihir, betul. Kalau banyak kali kita pergi ke hospital mengatakan tak tahu apa benda penyakit awak ni, baiklah awak dapatkan rawatan di sudut yang lain, alternatif yang lain, maka boleh jadi merupakan sihir. Sihir tu kadang-kadang ditujukan kepada kita, ataupun syaitan tu datang, jin tu datang menumpang kita. Hari ni dia dapati bagus pula tumpang kat sini. Macamlah kita manusia, tengok ada rumah kosong, kita masuk dulu, baguslah letak masih ada air, masih ada. Macam tu lah. Nanti insyaAllah nanti saya messagekan. Baik. Kita tahu kenapa orang dengki kita. Mungkin kerana kecantikan seorang itu, mungkin kerana kekayaan dia, mungkin kerana kelebihan daripada dia, mungkin pangkat yang ada, mungkin kerana kita ni sama-sama rival di tempat yang sama, seperti kita duduk masak, kita ada kantin, kita ada kedai makan, dekat kedai makan dia, kedai makan kita lebih mendapat tumpuan. Kedengkian yang berlaku pada manusia yang kita tahu. Manusia tak beriman, tuan. Sampai ke peringkat dulu kami pergi satu tempat rawatan Tuan Guru Datuk Harudin kata, kat tempat ni ada jin bertenggek ni. Jin tu pergi kencing dengan kuali tu, memang sedap orang makan tom yum ni. Tuan-tuan berlaku tuan dulu sekarang, kita tak nampak lah. Ada orang buat lawak pula, dia kata dia tu masak tom yum pakai slipper. Pakai slipper macam mana pula masak tom yum pakai slipper? Orang pakai paste ke apa ke, dia pakai slipper. Memanglah dia pakai slipper ke kaki dia lah masak. Saya buat lawak. Macam ni. Tak berubat jarak jauh, tak ada masalah. Macam saya ceritakan tadi, Nurul Izzah, bahawa Imam Ahmad ni ketika ada orang kena kerasukan, dia hantar dengan slipper dia je. Tuan, saya masih maklumkan, tuan-tuan ada masalah-masalah perubatan dan sebagainya. Kami di Zazan Travel menawarkan satu trip perjalanan umrah dengan mendapat rawatan daripada guru kita, anak murid kanan Datuk Harudin dulu, Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Azhar Muhammad. Kita sedang merancang perjalanan dengan beliau. Tuan-tuan ambil tahu bahawa trip ni akan mendapat rawatan bagi mereka yang mengalami gangguan-gangguan ni, dan bagi mereka yang nak jadi perawat pun boleh dapatkan ijazah daripada guru kita Dr. Azhar Muhammad. Kita sedang designkan trip ini khusus untuk beliau bawa. Could be bulan 1 ke bulan 2 ke sebelum Ramadan ke, ataupun lepas Syawal ke, ataupun lepas Syawal tak ada sekarang, lepas musim haji nanti ke. Panas sikit tapi tak ramai orang, dan boleh dapat pendidikan daripada beliau, belajar dengannya nanti. Jadi sebenarnya tadi kalau penyakit tu kita dah cuba dapat rawatan doktor pun tak tahu apa benda rahsia sebaliknya, tibalah masa untuk kita usaha iaitu Islamik. Yang sebenarnya kita kena usaha Islam dulu. Usaha Islam, sakit perut sekalipun baca pegang perut, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru, baca 7 kali kan. Saya dah ajar doa ni. Kemudian barulah kita pergi ke doktor, sunnahnya begitulah. Tapi kalau kita dah pergi ke doktor, kemudian kita dapat doktor Islam pun tak mengapa. Begitu Okey. Dan saya dah jawab juga, kalau berubat cara sihir jarak jauh boleh. Guru kita tu berada di Indonesia sebagai contohnya, orang salih itu, ataupun guru kita berada dekat mana-mana tempat dalam dunia, dia pergi Mekah buat umrah ke, orang tu kena kat Malaysia, boleh je rawat pakai telefon daripada jauh, boleh baca ayat tentu. Baik Hajamilah.
Tuan-tuan dulu kat sana kami masih ada sikit kekosongan untuk trip ke mana tahu, ke Yunan, Kuning pada bulan 1. Alhamdulillah trip ke Chiang Mai dah penuh. Trip kami untuk belajar berdakwah di Chiang Mai itu dah penuh dah. Tak boleh buka grup baru, dah mahal tiket kapal terbang. Semalam ada beberapa orang telefon, kami tak dapat penuhi. Kerana yalah, nak kena genapkan 40 orang lah untuk bas kedua. Ya, tapi kita tak sempat masa yang ada sekarang. Dan trip kami ke Uzbekistan pun dah tutup semalam. Terima kasih tuan. Tak dengar suara, cuma masuk keluar balik semula. Ya. Dan trip kami ke Yunan masih sikit saja kosong. Trip ke Yunan tu kita nak belajar sejarah Islam, bagaimana Laksamana Cheng Ho telah mengislamkan ramai orang. Beliau ni mengetuai rombongan perdagangan, seorang panglima angkatan tentera. Rupanya Yunan Kuning itu tempat kelahiran Laksamana Cheng Ho sebenarnya. Okey. Doa sakit perut nanti saya sharekan insyaAllah. Kalau tuan-tuan pergi dapatkan buku saya yang saya sebut itu, satu doa daripada hadis sahih yang warna hijau yang tuan-tuan dapatkan dekat beg kuning, pun ada doa tu doa pengasih yang saya itu kan. Supaya orang kasih dengan kita lah, bukan menyanyi orang supaya cinta pada kita, bukan. Ya. Doa supaya murah rezeki, doa supaya jauh daripada gangguan. Okey, saya baca sikit saja lagi untuk tamatkan pagi-pagi ni. Kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahid Salam Bali sebagai orang dari Azhar, dari Kairo. Dulu di Kairo ada seorang lelaki luar biasa. Amat jarang dapati orang sepertinya. Dia berkumpul bersama para jin, mengamati hakikat mereka dan memiliki kekuasaan yang besar ke atas jin-jin itu. Kemudian dia tanya tentang hakikat mimpi orang terkena sihir dan doa itu. Dia pun mengkhabarkan perihal matinya 6 ekor jin dan perihal sakitnya jin yang lain. Dan perkara itu berulang seratus kali. Maka jelaslah bagi lelaki yang berdoa tadi bahawa Allah Ta'ala telah mendudukkan jin itu untuknya. Dia mendapat demikian kerana dokong mimpi yang orang kena pengaruh sihir, pendengarannya juga terjaga. Ini kisah yang Allah beri kepada orang tertentu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Ada orang alim, orang salih yang memang jin itu boleh tunduk kepadanya. Apa tu? Anak saya nampak makhluk hitam muntah dan perlu keluar di sana di sebuah kedai. Adakah makna kedai itu kena guna sihir? Ya, ini adalah kelebihan Allah beri kepada anak puan. Dia nampak makhluk hitam muntah dalam kuah roti canai dekat kedai itu. Ini tanda sihir ni tuan-tuan. Ini tanda sihir kita tak nampak kesan dia dari sudut fizikal, tapi dia boleh beri kesan tentulah, penyakit dan sebagainya kepada orang. Kalau orang pergi buruk dengan orang dan orang buruk tu pegang kita dan beritahu bahawa kita ada masalah tanpa kita cerita mengenainya, apa tu? Maksudnya, adakah perkara itu logik dan boleh diterima? Bergantunglah. Kalau orang yang kita temui itu, yang mengurut itu, mempunyai kelebihan yang Allah beri kepadanya, barangkali kita terima. Ada seorang kawan saya, orang yang saleh, dia Allah beri kelebihan kepadanya begini tau. Kawan saya kalau beliau ada bersama dengan kita, dia ni kalau macam guru tu, umpamanya guru tu kena period kan, kadang-kadang dia senggugut dan sebagainya. Guru kelas perempuan tu senggugut kan. Ni sahabat saya ni duduk dekat dalam kelas tu, dia duduk diam je. Guru kan dia mengayap dalam kelas kan, nanti orang dalam muridnya tengok buat kerja ke tidak. Guru perempuan ni kalau dia senggugut, dia lalu dekat sahabat saya ni, maka segala penyakit senggugut dan gangguan pada dirinya, sama ada syaitan atau sebagainya, Nabi sebut pun ini merupakan tendangan daripada iblis kan, daripada syaitan kan. Tak ada orang perempuan seperti itu, dia rasa tak stable. Maka senggugut yang ada dan juga rasa pening kepala yang ada pada itu, rasa stres, pindah pada kawan saya. Allah bagi kelebihan kepada dia. Saya tak nak percaya pun dia sahabat saya yang salih tuan-tuan. Nanti dia pula rasa kelam kabut, dia pergi ke bilik air, dia muntah tuan. Dia muntah keluar hitam semua. Guru tu tiba-tiba nampak jadi lega. Ni power ni tuan. Ya. Kita tak tahu benda ni susah untuk kita cakap. Dan sahabat saya ni juga, dia kata kalau tengok ada orang datang, orang sakit, dia kata badan sakit, sakit belakang, dia nampak dekat orang itu katak bergantung-gantung dekat badan dia tuan-tuan. Dia nampak ni sahabat saya lah, Allah beri kelebihan padanya. Dia maknanya kalau orang tu kena penyakit tertentu, mungkin ada kaitan dengan sihir. Tapi dia budak-budak lagi pada masa tu, dia pun cakap dengan mak dia, nanti mak dia tak percaya. Atau mak dia kata macam mana nak buat, takkan nak pergi hentak pula katak yang ada melekat kat badan orang tu. Dia nampak lah benda-benda pelik, macam
Macam ni lah, macam saya nak sebut tak kerti tuan. Dia sebut katak lah antaranya. Kalau katak tu bergayuh-gayuh kat ketiak, kat apa orang tu rasa sakit badan dia. La ilaha illallah Rasulullah tuan-tuan ni. Dia kata dia pergi rumah orang yang kotor ni. Sahabat saya ni, dia kata pergi rumah orang kotor yang tak diuruskan tulang dengan apa semua. Lepas makan sepah macam tu je dekat dalam singki. Dia kata dia pergi rumah makcik dia tidur, dia tampak malam-malam macam-macam makhluk datang makan tulang tu. Orang tak nampak. Allahu Akbar. Ibul Goma ni tuan. Dia berlanjut, saya nak cerita pada tuan-tuan, kenapa pula jin masuk dalam badan manusia Apa keperluan dia? Yang kita tahu tadi, yang pertama, kalau sihir orang hantar. Tapi yang kedua, ada juga jin yang masuk dalam badan orang sehingga orang tu kerasukan. Kenapa? Perkara ni saya akan jawab dalam kuliah pagi esok. Yang ke mana-mana, pagi esok kita sambung lagi. Nampaknya diskusi ni berkaitan dengan kehidupan sebahagian kita. Mungkin keseluruhan kita mengalami pengalaman seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah membantu kita, menyelamatkan kita dari kedengkian orang. Itu sebab dalam hidup ni jangan show off sangatlah. Tak perlu kita tunjuk pada orang kejayaan kita. Malailah kita menikmatinya sama keluarga. Tak perlu kita tunjukkan kehidupan kita kepada orang, kerana ia mengundang berbagai-bagai perspektif yang kita bimbang. Mata yang jahat, ain yang telah kita pelajari, hati yang busuk yang tak suka dengan melihat kita berjaya, dia akan melakukan perkara semikian. Kau siap kau, dia kata. Tuan ni, nanti kita bincang juga bab karin. Juga memang ada bab selepas ni namanya karin. Ya, orang Melayu kalau bela, kalau jaga betul-betul, dia jadi apa? Tahu, jadi hantu raya. Itu yang saya nak cerita pada tuan. Nanti akan datang insyaAllah. Ingatkan saya, bagi tuan yang belum join kami dekat Telegram Sahabat Ustaz Zazan, dijemput buat demikian. Jemput masuk ke Telegram Sahabat Ustaz Zazan. Tahu boleh lihat trip-trip yang saya kendalikan, kami kendalikan, buku-buku yang kami terbitkan. InsyaAllah dia berguna untuk dunia dan juga akhirat kita. Saya amat galakkan bagi tuan-tuan yang baru sara, belum nampak kompas nak buat apa lepas ni, maka dia boleh jadi ejen kami kot. Ejen buku kami ke, ejen trip kami ke, yang suka berjalan. Yalah, sementara masih sihat kan, lutut tak sakit, jomlah berjalan. Simpan duit kat anak-anak tu, simpan juga. Tapi mereka pun kena uruskan diri mereka sendiri. Jangan nak bergantung yang kita semua kita nak prepare kan. Jadi tuan-tuan, jom jalan kami insyaAllah jalan bersama iman. Umrah kita ke, ataupun trip musim tua yang kita ada ke, tahun depan kita ada banyak trip insyaAllah tuan. Pergi ke Mesir, pergi ke Morocco, kita pergi Morocco saja, pergi banyak tempat dekat Morocco, Fes, Marrakesh dan sebagainya, melihat institut tua di dunia. InsyaAllah kita ada trip pergi ke mana tahu, kita ada trip pergi ke Kazan, kita trip pergi Tristan, kita ada trip. InsyaAllah dalam perjalanan ini semua kita belajar ilmu. Kitab-kitab yang kami terbitkan di Telaga Biru akan kita jadikan sebagai modul untuk kita pelajari jalan-jalan tambah iman, subur iman, tambah persahabatan, tambah biasan, mudah-mudahan Baik, terima kasih tuan. Jumpa lagi pagi esok. Jangan lupa tahu tajuk berkaitan kenapa jin masuk dalam badan manusia, berkaitan dengan karin, berkaitan dengan doa-doa untuk melihara diri kita lebih lanjut lagi daripada gangguan ni. Doa yang paling mudah untuk kita amalkan. InsyaAllah doa adalah merupakan senjata mukmin. Kita yakin perkara itu. InsyaAllah kita sambung lagi pagi esok. Terima kasih kerana tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dapatkan buku ni. Alam Jin, Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan, karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang tokoh perawat perubatan Islam yang ada di Mesir, yang punya pengalaman mengislamkan ribuan manusia dan juga jin. Jin meletak masuk Islam di tangannya. Ada jin tu umurnya usia ribuan tahun daripada zaman Nabi Musa lagi. Besok pun kuliah kita lebih kurang pukul 7 lah. Tunggulah 7-5 minit ke lebih kurang gitulah. Ya boleh. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Ustaz Mustafa, tahun depan kita pergi Turki juga. Terima kasih Ustaz, ingatkan. Selalu ikut perkembangan kami dekat Zazan Travel. Bersama dengan pegawai saya Nur Kaha, Ustaz Wahid, Puan Nini, Ustaz Irfan. InsyaAllah kami akan update tuan-tuan perjalanan kami pada tahun hadapan, yang tinggal lagi sebulan saja untuk memasuki tahun depan. InsyaAllah perjalanan menambah ilmu pengetahuan, menambah iman, menambah persahabatan insyaAllah. Terima kasih semua.
Jumpa lagi bagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misal, Pak Rohana, Suzana, terima kasih, Asyunjan, Aziz Saiful, Fasha, terima kasih, Cikgu Rugaya, terima kasih. Terima kasih semua. Malu Pinggiran, Heri, terima kasih, Krai, Fauziah Jimat, terima kasih. Yang Mulia Raja Uzlin, Haji Kamaluddin, terima kasih semua. Terima kasih kerana share, terima kasih. Fida, terima kasih. Rohana Abdullah Ali, terima kasih. Dr. Sulaiman, terima kasih. Nasha, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.